Hoi, hoya, hoi, kita semua penyamun. Hoi, hoya, pulang bawa harta, uang berjuta, intan permata. Hoi! Mana harta? Ni, Ni harta apa? sekarang ketua dah jadi Ni ketua harta. penyamun. Ni harta buat ketuk kau ni. Ni nak buat apa? Ini nak buat lemang. Ni lemang ni siapa nak pergi settle? Ha? Tangkap! Jangan. La ilaha illallah. Ni bila masa kau ambil ni? Aku dah buat dah. Habis tu penat aku masuk Nak makan. harapkan kau punya lah lama dekat belakang. Sia-sia je aku. Penat tau tak? Cepat lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Alhamdulillah, Mak. Haikal. Apa ni? Jom sikit. Jom sikit. Kenapa? Tak suka lah. Bukan kita dah minta maaf ke? Episod 38. Fala? Ya, Mak. Tak cakap dengan dia. Mak, sebenarnya Fala dengan Haikal dah duduk serumah sekarang. Mak tak tanya pun. Mak tanya Fala je. Kita orang dah best friend. Fala, kita nak masak apa hari ni? Mak. Haikal minta maaf, Mak. Di pagi Syawal ini, Haikal susun 10 jari. Ampun dan maaf dipinta, Mak. Oh, Mak. Mak ada wuduk, Mak. Macam tu lah. Jumpa tak kata-kata dah minta maaf. Saya minta maaf lah, Mak. Dan yang sudah tu sudahlah, Mak. Ni dah hari apa dah ni? Raya dah... Suri tak ada. Kalau Suri ada kan. Memang sebab tu lah kita orang. Sebab tu nama ni. cerita ni Andai Tiada Suri. Kita kan? Program ni. Program. Andai tiada suri. Kalau Tapi Mak boleh jadi suri. Mak boleh jadi suri. Sebab suri tu tak semestinya suri. Tak sama. Mak nak Suri, ya Allah, turunkan Suri. Suri mana Suri? Mak, suri tu banyak makna. Suri hati, Tak. suri rumah. Pada Mak Suri ada satu je. Oh, Suri anak Mak. ATD. Suri ATD. Oh, tentera. ATM. ATD. Oh, ingat kan suri dah Angkatan hilang, Tentera tak masuk Malaysia. tentera. Oh, okey. Kenapa Mak nak dia? Tak payah. Tak apalah. Fala nak kan? Fala nak, Mak. Fala dah lama tak jumpa suri. Kalau suri muncul depan mata Fala sekarang, Fala tak masak dah semua ni. Memang dia tak pernah masak pun, Mak. Dah 4 episod sebelum ni memang entah apa-apa dia buat, Mak. Tak apalah, kalau suri tak ada, kita masak je lah. Kita dapat minggu, Mak, buat benih. Jadi, raya tak lengkap lah, Mak, kan? Kalau tak ada rendang. Betul. Tapi kita nak buat special sikit. Selalu rendang ayam, rendang daging. Kali ni rendang ayam dan ni apa? Telur. Ni apa? Cendawan. Cendawan apa? Cendawan mushroom. Cendawan tiram. Kita tak payah nak potong bawang tu ke? Dah potong dah kisah. Dah kisah. Come on lah. Kan? Minyak cukup tak, Mak? Oh tu. Minyak cukup tak, Mak? Lagi. Minyak dah panas. Waalaikumsalam. Sayang. Panjang umur sayang. Rina. Suri. Haikal masak ke? Yang masak abang Haikal. Ya, saya. Saya masak. Ini kira masih suami saya ke tak? Takkanlah. Saya kan kepala. Tengok si Fala ni, dah ngau. Awak? Oh, So kita nak masak apa hari ni? Kita nak masak dia rendang. kepala aku. Wow. Rendang. Kita nak masak rendang. Masak apa? Duduk sana. Rendang apa? Kenapa tak mana dia? Gaduh ke? Dah berasap ni. Nak buat apa ni? Dah berasap. Ni. Nah, kau buatlah. Aku buat. Ah. Tak boleh. Aku. Minyak tu sikit sangat tu. Kena Sikit tambah. lagi. Sikit sangat. Aku rasa aku tak boleh masak lah. Kenapa tak boleh masak? Sebab ada kemarahan pula sekarang. Kenapa pula? Dia kena kasih sayang kan? Aku ada kemarahan ni. Macam ada bunyi suara lain lah. Bunyi apa tu? Kan saya cakap. Saya ada kemarahan sekarang. Kenapa marah? Tak, cuba cerita kenapa marah. Tak ada apa. Kenapa? Ada apa-apa berlaku ke? Tak Dekat apa. set Andai Tiada Dia yang kita orang tak tahu. Korang tak tahu ke? Ya, memang kita. Kalau tengah cakap dengan siapa tu? Dengan saya. Saya ni. Macam dengar bunyi suara lah. Suara siapa tu? Suri. Mak. Oh, Hisham Hamid ni memang pandai masak. Haikal? Haikal pandai masak tak? Haikal pandai.
Kan akan masakan salmon untuk. Salmon je. Kena buat apa? Itu bukan. Ni Bamaran ni? Itu tak payah. Tak payah. Semua dah buat dah. Oh, okey. Dah sekejap lagi minyak. Macam dengar suara lah. Suara siapa tu? Dari tadi lagi saya dengar. Suara lelaki kau. Suara laki aku. Laki saya siapa? Bukan dah meninggal ke laki saya? Mana santan? Santan kelapa muda. Korang ni nak masak ke nak memorat ni? Itulah dia. Rindu zaman-zaman dekat set andai tiada dia kan. Macam-macam benda berlaku. Korang ingat tak kat set? Siapa yang paling kuat tidur bila tak ada shoot? Siapa? Zairil Azim. Betul tak? Bok jenis yang macam... Betul kan? Betul. Bila ada cuti je. Ya, aku dengar suara lah. Bila ada cuti? Ya. Oh, dah duduk. Kita ada cuti. Dia ada cuti. Bila ada cuti je, saya takkan masak. Saya nak tengok je. Oh, kat sini. okey. Tak apa. Bila tak cuti buat. apa? Bila ada rehat macam satu scene, dua scene mesti Zahir Azim akan tidur. Mak, dalam banyak-banyak kenangan scene-scene yang kita dah lalui kan. Scene apa yang paling tak dapat dilupakan? Sen tanpa tu lah. Scene Tanpa siapa? Intan. Oh, tanpa Intan. Mak Kenapa paling dengan scene tu? savage saya rasa. Intan. Lepas tu scene tu yang jadi viral kan sampai mak orang semua panggil mak paling function. Mak paling Mak paling function. Maknanya mak selalu function nak kena pergi. Scene ni paling best. Apa? Scene ni memang paling best, paling viral. Tapi kena buat scene Haikal menggoda Intan tu paling best pun. Bila masa Haikal goda Intan? Intan goda Haikal. Intan goda Haikal, salah yalah. Jadi Intan. Okay, you jadi Intan, you jadi Haikal. Lah Intan. Masa tu Haikal duduk. Masa tu Haikal Jadi duduk. kata-kata tu. Kena real Okay. This is acting jangan main-main Okey, Okay, baik. go. Okay. Action. Oh, sedapnya sayang. Sedap tu bang. Intan buat apa kat sini? Abang relax lah. Mana boleh relax? Abang kan stres. Intan, jangan buat macam ni. Ini salah. Ini salah di sisi undang-undang kekeluargaan. Abang. Oh. Nice. Nampak? Good. Aku memang suka kalau jadi perempuan. Scene apa yang Berat tak boleh dilupakan? Okay, scene yang tak dapat dilupakan adalah scene Falah mati. Kenapa? Sebab saya tak dapat terima Salah sikit. Falah mati. Oh, sedih. Okey, faham. Sedih lah. Tapi scene tu memang sedih. Saya Sedih rasa lah. scene tu Bukan buat scene lah, I would say storyline lah. Storyline yang that part yang saya paling terima. Mak tengok mak macam mana dia koyak-koyakkan mak. Dia ingat ni nak buat perhiasan ke? Kenapa dia tak boleh masuk semua je? Daun apa? Daun apa? Mak, Haikal tanya mak, daun apa mak? Aku Haikal tahu. Guys. Yes. You tahu tak? Ramai orang tak happy dengan ending kita orang. Okay lah, kalau diberi pilihan lah Okey. nak tanya mak dulu. Mak nak ending macam mana? Mak ni apa ni lah. Mak ikut pada suara ramai penonton semua tak nak Falah mati. Tak nak Falah mati. Saya nak saya mati. Kenapa? Mak tak nak lah Falah mati sebab mak nak anak mak Suri happy. Sebab Suri tu Falah tu cinta hati dia. Oh. Okey. Jadi sebabkan mak sayang kat Suri buat naklah dia happy. Oh. Okey, jadi maknanya Suri nak macam mana? Suri. Saya nak Falah mati. Kenapa? Tak adalah betul lah macam mak lah. Oh, nak happy ending. Kau? Aku. Dia mestilah dia nak Falah mati. Dia mesti nak Falah mati. Falah mati tu dah bagus lah. Cuma aku rasa aku tak nak dia sampai 30 lebih episod. Mungkin sampai 28 tu dah cukup kot. Oh, Nah, tolong, okey. tolong. Kau potong apa tu? Kita tak perlu potong tu. Tolong. Macam sikit sangat. Macam Buatlah, kat- buat. Nasib baik dia tak Tak try. cantik ni saya buat ni. Ha? Tak cantik ni saya Falah, buat. tolong Falah. Okey ke tu? Saya macam tak okey awak Falah. Kita yang daun-daun tu nanti. Kita boleh tutup lah api dia kot. Saya sekarang ni nak buat kuah kacang. Kuah kacang. Makan dengan Kita boleh makan dengan nasi empek, lontong, ketupat. wah, tak Macam-macam sangka betul. ya si Syamik ni pandai memasak. Tak adalah, sikit-sikit boleh kan. Okey, nak cerita sikit. Apa dia, Mak? Kita punya pengalaman pahit manis hari pertama kita mulakan penggambaran. Masa tu Falah tak ada lagi lah. Ya, saya tak ada. Kita first day dekat rumah. Dekat rumah yang jauh tu.
Haji Idris. Umar Haji Idris. Mak dengan Syam memang biasa. Memang biasa. Kita orang dah biasa. Kita dah biasa jadi anak beranak. Tapi mak first time berlakon dengan Suri. Dan mak memang mengikuti lah lakonan Suri dalam drama-drama yang sebelum tu. Memang Suri ni bintang air mata lah seperti yang kita tahu kan. Lepas tu dapat pula peluang berlakon dengan Suri jadi anak. Suri jadi anak pula kali ni. First day saya jumpa mak memang garang. Kenapa pula? I takut dengan Rosnah Jahari. I datang. Tak salam dia. Dia tengah duduk situ dekat kursi dia lah. I datang salam muka dia. Garang. Rupanya tak sihat. Dia tak sihat. Tak sihat. Ingat dia macam ni. Tak. Mak tak macam tu. Kan? Mak saya baik. Mak tak sihat. Mak dengan saya lain. Macam mana? Dekat set. Dia nampak saya dia jauh macam Zahira Aziz. Serius lah? Tak ada betul. Sebab kita berlakon jadi anak kan. Ya, betul. Dan kita ada mak ada cucu yang ada penyakit yang dia mati malam raya. Sedih mak cerita. Ya Allah, sedihnya cerita tu. Kenapa sedih sangat? Siapa cerita tu sedih? Pertama kali saya pergi script reading, mak ada masa script reading. Ada? Saya nangis. Script reading saya nangis. Kenapa? Sebab skrip tu terlalu sedih. Mak pun dah sedih dah. Mak nangis dah dalam hati. Engkau nangis? Nangis masa script reading tau. Script reading? Ada, aku ada kot sebelah kau. Tak, Ini cerita Cerita lain. La ilaha illallah. Kau tahu tak apa nak buat? Cerita tu, wife dia sendirilah, suri hati dia sendiri betul. yang berlakon. Syirah Adili. Patutlah nangis. Dua-dua nangis. Sampai, bukan. Ni. Dia kena kacau. Bunyi-bunyikan dia. Dia tangan ke? Pakai tangan lah. Sebab tu benda-benda kotor semua memang I suruh dia buat. So dalam Anda Tadi Suri ni, Hisham Hamid bully... Tak juga. Korang belum tengok dia bully aku. Benar ke? Bila? Tapi sebenarnya memang Bob ni agak sensitif. Sensitif. Macam mana tu? Cuba. Bob adalah seorang yang sangat sensitif. Maksudnya? Kalau dalam Anda Tiada Suri pula, Anda Tiada... Apa cerita tu? Anda Tiada Dia. Anda Tiada Dia, sebab saya ada dua hero kan, Hisham Hamid dan juga Zahirul Azim. Bob jauh lebih sensitif lah. Tapi saya mengaku saya memang sensitif. Zahir Azim. Seorang yang sensitif. Sembang kat tangan Bob kerja. Tak boleh okey, betul? Dekat situ boleh basuh tangan je. Boleh. Daripada jumpa tempat Masukkan masakan tu. sikit-sikit Sikit. Tu berapa lama nak kacau? Nak sampai minyak dia pecah, Mak? Minyak dia pecah. Okey, sebab tak nak terlalu masam. Okey. Okey, kenapa awak cakap saya sensitif? Kenapa? Awak sensitif lah. Tapi Syam Hamid. Contohnya? Contohnya? Masukkan sikit-sikit. Sikit-sikit, jangan semua. Contohnya? Okey, okey saya tahu. Bila saya nak minta diorang beli kopi, diorang tak boleh, saya menangis kan? Kau awak macam... Kan Hisham kan? Bob sensitif kan? Betul tak? Tak tahulah, mungkin dengan awak dah cukup. Cukup. Dengan saya tak sebab dia nak kena tunjuk macho kan dengan saya kan. Oh ya? Saya apa? Tadi awak nak cakap pasal saya apa? Dia sensitif tapi tak. Hisham Hamid sensitif juga. Tapi Dia macam ada satu muka lain kat depan muka dia. Dia nampak berhati-hati tau. Dia sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati untuk menjaga hati dan perasaan kita orang. Ya, faham. Adalah main-main je. Macam mana you dapat chemistry dengan Hisham? Hisham kawan I lama dah. Oh, dulu kita orang di bawah naungan management yang sama dulu. Apa dia? So memang I kenal. Settle lah. Lama dah. Macam mana you discuss ke apa dengan Hisham sebelum masuk set ke? Itulah kan. Kita macam sebab kawan, bila masuk set tu tak discuss sangat pun. Tak discuss sangat Mak rasa sikit. Panas. Panas. Sudu baru Garam dah bubur garam. Tapi tak garam lagi. Belum. Oh, patutlah. Tak garam kan? Nak rasa ni? Aku dah sedu. Nak sini. Garam Sedap. tambah sikit. Ya ke? Sedap ini sedap. Tapi tak garam lagi. Nah. Saya cuba nak cari gentleman. Sedap. Sedap kan? Sedap. Apa yang you dah belajar setakat ni? Oi, macam-macam. Masak lemak, daging salai, ayam percik dan benda-benda yang kita rasa macam, ingatkan susah. Rupanya senang je. Oh, senang je. Ayam percik senang. Ayam percik senang. Ayam percik lah terpaling senang. Ya. Kisah-kisah 3-4 bahan je dah settle. Lepas tu bakar. Ya ke? Betul. Masak lemak pun senang. Tapi dah masak dah episod sebelum ni. Sebab you all datang musim raya, kita masaklah lauk raya. Okey. Umi Nazira bulan-bulan puasa masak ke kat rumah? Bulan puasa lah saya masak. Bulan puasa masak Apa Puasa masakan lah saya selalu masak. yang Bergantung kepada apa yang diminta. request. Ya. biasanya kalau macam tak ada idea, apa yang you akan masak? Tak ada adik, I tengoklah kat Instagram apa yang ada. Cari
Saya pernah, dulu saya selalu masak macam heavy macam ni lah. Tapi taklah rendang. Saya ke ada. Tapi guna paste macam tu je lah. Dah, sekarang senang. Sekarang senang kan? Tapi orang rumah saya tak berapa Orang rumah. Dia ada orang rumah. Dia ada orang rumah. benda yang heavy. Dia suka lah. Dia sihat kan? Yelah, doktor ni macam tu. Doktor kan? Doktor jaga pemakanan. Tak semua. Tak semua? Mungkin semua. Mungkin ya? setengah. Kuah kacang dah siap, rendang ayam cendawan, tiram dah siap. Yes. Bob, Ya. belanja lah lagu. RM1. Kau bawa gitar kan? Ha? Selalu kat location kan main gitar. Oh, iyalah sebab Dia main gitar kat mana? Suka Location. karaoke dekat live. Musician. Saya cita-cita nak jadi rockstar sebenarnya. Tapi tak apa. Aku pergi ambil gitar. Alright. Mak, saya ambil gitar, Mak. Silakan. Masya Allah, sopannya. Dia masuk Falah. Ya, saya. Pala mana? Pala mana? Okey, kita dah buat 2 lauk utama. 1 rendang, 1 kuah kacang. Lepas tu kita mesti nak kena ada manis-manis kan? Pencuci mulut. Umi Nazira nak buat apa? Saya nak buat pandut. Pisahkanlah, Hai? pulangkan mentari. Sambung. Pisahkanlah bintang dari langit. Begitulah jiwaku gelita setelah kau benamkan kejora. Hati apa? Hatiku dah tiada. Kenapa? Nur cinta. Sedap yang suara kau. Assalamualaikum, saya dari Falah Basker. Boleh minta sumbangan sikit? Akak. Marah ni yang Kenapa dia hati macam tu? Kenapa accent dia macam tu? Orang street. Oh, street. Okey. Okey. Tadi nak cakap apa? Buat cendol lah. Buat cendol. Buat Sebab cendol. Jom kita Sebab? mulakan masakan yang seterusnya. Boleh? Dessert kita. Cendol? saya buat cendol sebab Sebab cendol ni Diorang nak nostalgic. mengingatkan saya kepada Bismillah. siapa nama dia? tu. Falah. Oh, Falah. Betul-betul. Mak nak buat apa? Kepada Falah. Nak buat gula hangus. Gula hangus. Telur berapa biji, Mak? Ada satu scene ni kan? Satu scene ni di mana Zahir Aziz. Kenapa korang seronok sangat? Hisham Hamid pula. Apa nama? Falah tengah nak Falah buat apa? tackle Suri. Okey. Lepas tu? Naik lori. Okey. First time naik lori kan? Lepas tu Oh, dia pun turun. Dia pun turun daripada lori tinggi tu lah. Dia turun. Lepas tu Lepas tu? saya turun sendiri. Ceritalah dulu baru gelap. Saya pun turun sendiri. Okey. Cut. Lepas tu dia masuk dialog sebelum cut tu masuk, oh saya ni memang gentleman. Tak lepas kan? Tak lepas. Abang Rizal nak you buka pintu. Buka pintu. Oh, saya tak bukakan pintu lori. Sebab mungkin sebab Falah tak biasa. Saya tak biasa. Kehidupan saya... Dia tak gentleman. Saya tak gentleman. Kalau minta satu lagu boleh ke? Lagu lagi satu. Lagi satu. Jangan, Mak. Saya tahu kau tu je. Kalau tak payah ni pun. Apa tu? You nyanyi je. Lagu apa? Apa-apa lagu? Banyak sangat ni. Banyak Andai sangat ni. tiada... Alah, tak nak ada lagu tu. Oh, Mak. Mak, okey. Lagi, Mak? Kita tak pernah dengar Mak nyanyi lah. 3, 4. Adakah aku yang kau cari? Punya suara. Selembut orangnya. Memang mak kita ni lemah lembut. Mak nyanyi ni depan Intan. Confirm Intan insaf. Itu silap dia. Mak kasar sangat dengan Intan. Kenalah kasar dari Kita- kurang ajar dengan mak. Kita juga boleh minta tips awet muda ya dengan Rosnah Johari. Ya. Sebab saya terkejut dapat tahu umur sebenar mak. Raya tahun ni apa? Ni, sedondong warna apa? Saya tahun ni. Tahun ni semua saya serahkan pada isteri saya. Dia yang pilih. Apa-apa colour yang dia pilih saya tak boleh Tahun ni bangkang. ke setiap tahun? Setiap tahun. Oh, macam tu. Apa-apa saja yang warna dia pilih saya macam, okey sayang. Bagus. Baguslah. Maknanya senang untuk Zahirul dijaga. Azim. Ya, senang je nak berlakikan saya ni.
Syam. Saya pun dulu macam tu juga. Dulu. Tapi sekarang tak boleh buat macam tu. Sekarang saya kena decide sendiri lah. Tapi saya serahkan kepada anak-anak saya lah. Lebih daripada anak perempuan saya. Rasanya akan mengulangi balik saat yang dulu tu. Andai tiada dia. Habis tu mak macam mana raya? Raya minggu pertama ni. Raya first day raya. Mak balik kampung ke macam mana? Mak mana ada kampung, mak orang Kuala Lumpur. Orang KL, tim raya KL lah hashtag. Tak ada kampung pun. Umi punya Apa dia? Umi punya ni baju tema tahun ni. Umi dengan orang rumah. Tema saya tahun ni tengok kat Instagram saya. Umi balik kampung balik kampung. Umi asal Terengganu Saya bukan asal sana tapi kampung kat sana. Kampung kat sana? So every year balik sana? Tak, sebab saya sudah ada suami. Okey. Dan suami saya bukan orang Terengganu. Dia orang Dia orang Baling. Rumah lah. Orang rumah saya. Dia orang Baling. Kedah. Jadi tahun ni, Assalamualaikum orang Baling. Puding ni kita buat tunjuk cara-cara dia je. Nanti you all bolehlah pandai-pandai kat rumah tu. Tak suka kan? Lepas tu kita sejukkan. Sekejap. Kenapa ni? Apa cerita ni? Kenapa? Kenapa? Okey, dah. Kau terlepas. Meh. Nah, meh. Tak, sebab kita orang setiap minggu Nak rasa juga? kita jujur. Okey, Isyam tahu. Okey, kita setiap minggu dia akan taste test. Okey, dah tahu. Alah, teruk sangat ke? Dia akan ada 2 reaction. Tapi ini resepi I. Jangan cakap apa. Kejap lah, Reaction belum. Tadi testing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kan tak suka manis, Mak. Ini okey. Saya tak suka manis. Sedap ni. Sedap ni. Rasa? Kurang ni susu kan? Maknanya? Ini okey. Ni ada macam mana? Kita pun tak sangka lah kita punya drama tu Betul. Disukai ramai kan. Ya. Kita shoot macam biasa je. Kita nak berterima kasih kepada penonton di luar sana kerana menjadikan Andai Tiada Dia satu fenomena yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Mungkin Mak ada ucapan untuk penonton di rumah? Ya, sebenarnya Mak sangat terharu dengan sambutan yang kita dapat melalui netizen untuk drama Andai Tiada Dia. Masya Allah. Sangat sedih, sangat terharu sampai jadi viral, sampai jadi fenomena drama ni ya. Dan kita difahamkan ini antara drama yang paling viral. Nombor satu sepanjang 2024. Sepanjang tahun 2024. Betul. Syukur Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur Alhamdulillah. Saya expect sebenarnya cerita ni memang ada dia punya audience sebab kita ada cast-cast yang menarik. Cast-cast kita, saya memang look forward untuk work with you guys. Dan juga saya tahu Abang Riza, director tu memang satu director yang dia ada cara dia tersendiri. Yes. Dan kita dah tahu dia punya past kerja-kerja dia macam mana. Dan kita dapat slot pun, orang tahu slot tu bagus. Tapi apa yang saya tak sangka ia akan jadi sebesar ini. Zairil Azim. Saya juga berterima kasih kerana saya jarang-jarang lah terlibat dalam drama. Jadi bila nak masuk drama tu nervous lah. Tapi bila tengok line-up pelakon-pelakon yang ada di depan dan lain yang di belakang yang tak ada hari ini, antara sebab lah yang aku buat cerita ni. Ya ke? Betul Syul. Saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kerana support dan juga kepada penonton-penonton Andai Tiada Suri yang dah follow kami sepanjang 5 minggu. Ada lagi 3 minggu insya-Allah kalau ada rezeki. Ada lagi. So teruskan sokongan anda dan terima kasih kepada anda luar sana. Isyan ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami semua di sini. Perjalanan jauh tak ku rasa, kerana hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Gunung menghijau, gunung ladang dan rimba, langit yang tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan gembira. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Hati girang. Dah ke laut. Terima kasih. Bye-bye. Sampai raya.